Okay guys, korang kena tengok ni. My gosh. Oh my gosh. Ramai orang ingat benda ni haiwan ke apa, ataupun mungkin tangan beruang ke apa kan. Tapi sebenarnya salah geng. Benda ni adalah entiti 004. Hey guys! Guys, korang pernah dengar tak macam orang tengah berjalan-jalan dekat atas ke, ataupun dengar bunyi barang jatuh ke, ataupun bunyi dengan cakar ke dekat atas siling? Pernah tak? Kalau pernah, korang kena ingat benda tu mungkin bukan tikus, tapi maybe benda tu adalah entiti 004. Apa benda entiti 004 ni? Kalau korang nak tahu, video tadi yang korang tengok tu viral gila sampai 108 juta views. Disebabkan benda ni viral lah, Department 77 terus cari benda tu and cari sampai dapat. Tapi apa benda entiti 004 ni buat? Okey, entiti 004 ni dia akan ambil satu tempat dekat dalam rumah korang. Macam mana tu? Okey, mula-mula entiti 004 ni dia akan buatkan korang rasa macam takut, rasa macam tak suka nak masuk ke satu tempat ni. Contohnya, dia akan buatkan korang rasa macam seram nak masuk dekat satu bilik ni. Akan buatkan korang rasa macam tak selesa bila duduk seorang-seorang dekat dalam bilik tu. Lepas tu buatkan korang rasa macam ada orang ke apa. So disebabkan korang rasa semua benda tu, korang terus akan jarang-jarang masuk dekat dalam bilik tu. Korang perasan tak dekat rumah korang mesti macam ada satu tempat yang macam korang semua satu keluarga macam tak selalu pergi tempat tu. Macam korang pun rasa macam tempat tu macam seram sikit, macam tak berapa selesa. So kalau korang pernah rasa semua benda tu, maksudnya entiti 004 dah buat sarang dekat rumah korang. Tapi apa nama entiti ni sebenarnya? Nama entiti ni adalah entiti 004 The Hand Above. Department 77 dah hantar dah satu pasukan ni dekat rumah perempuan tu. Bila Department 77 dah sampai, diorang terus nampak tangan tu. Tapi diorang rasa seram lah kan, sebab diorang nampak tangan tu macam panjang, besar. Lepas tu kulit pun kering, tangan tak macam manusia, kuku pun panjang. So lepas tu ramai pegawai-pegawai Department 77 ni, diorang try lah nak tangkap tangan tu, dan diorang berjaya. Tapi walaupun diorang dah berjaya, entiti 004 tu buat benda yang tak masuk akal. Apa benda yang tak masuk akal? Okey, bila pegawai Department 77 tu dah tangkap tangan entiti tu dia terus patahkan tangan dia. Lepas tu dia terus tinggalkan tangan dia dan dia lari. Entiti tu lari melalui bumbung dan semua pegawai ke orang ke semua tak dapat tangkap entiti tu. Tapi tangan entiti tu masih tertinggal kat situ dan tangan tu masih bergerak selama 13 minit. So kalau korang nak tahu, sampai ke hari inilah Department 77 ni hanya dapat tangkap salah satu anggota badan daripada entiti tu, which means dapat tangkap tangan je. Maksudnya daripada sini entiti utama tu tak dapat ditangkap lagi. Dan kalau korang nak tahu, entiti ni bukan satu je. Sebenarnya entiti ni dah banyak sebab dia beranak pinak. Dan menurut file terakhir di dalam The Forbidden Files, diorang cakap entiti 004 ni dia bukan macam duduk kat satu tempat je. Dia kadang-kadang berpindah dekat rumah lain juga.